Jadi tuan-tuan jangan ingat usaha untuk mengkafirkan anak timur ni telah terhenti. Kan? Dia tak terhenti tuan-tuan sekalian. 2012 saya pergi ke Masjid Aqsa. Padri-padri Nasrani ada membuat persidangan dekat Israel sana tu. Kebetulan bas yang mereka pakai pada malam itu adalah bas yang sama yang bawa saya pergi ke border nak balik. Tertinggal satu dia punya resolusi daripada Jerusalem, 8 muka surat. Macam mana perancangan dia untuk negara kita, macam mana nak kuatkan Nasrani kat Malaysia dan melemahkan Islam. Saya bukan reka cerita. Waktu tu saya cerita kat Facebook saya sampai Bukit Aman datang dekat office. Saya kata saya bukan ahli politik. Dia kata boleh tak minta? Boleh. Boleh tak dapat senaraikan orang-orang Kristian yang ada orang Nasrani yang berada di sana? Boleh. Saya dapatkan senarai. Saya cakap kawan saya kata boleh tak dapatkan? Dapat nama-nama ni semua. Jadi tuan-tuan jangan ingat benda ni terhenti tau. Kita jangan lena. Atuk-atuk nenek moyang kita jagalah keturunan-keturunan kita ni. Sebab apa? Kenapa digasak timur ni? Sebab ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wala. Yang dirahmati Allah, Datuk Pengerusi Masjid yang penuh barakah ini, khususnya kepada ahli jawatan kuasa, kepada ahli jawatan kuasa penganjur dan juga kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, khususnya kepada pimpin-pimpin masyarakat, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, dan tajuk kita pada pagi yang berbahagia ini mengenai tanah bumi barakah dan juga kebangkitan panji hitam di akhir zaman ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup dalam dunia ni, dia ada satu perkara yang jelas yang Nabi SAW ajar ya. Pertama sekali mengenai diri kita sendiri. Diri kita ni jelas, kita ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah dan akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun kita lah, suka ke tak suka ke, dipanggil tau'an wa karha, suka ataupun tak suka, kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara kita selaku individu. Kemudian daripada sudut alam yang lebih besar lagi, dia pun sama juga. Dia ada permulaan dan dia juga ada penghujung dia. Jadi dalam permulaan dan penghujung ni, dia ada kisah-kisah yang Nabi SAW ceritakan. Dan kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang Nabi sebut, dan sebab Nabi SAW itu adalah sadiqul masduq, benar lagi dibenarkan, maka apa yang Nabi sebut betul-betul akan terjadi. Saya nak bawa satu kisah ketika dalam peperangan Khandaq. Perang Khandaq ni berlaku pada 5 Hijrah. Ketika itu perang Khandaq ni perang yang orang kafir datang, bilangannya lebih kurang 10,000 orang. Jadi orang Islam waktu tu yang betul-betul boleh berperang kurang lebih 3,000 orang. Itu tak masuk di akhir-akhir orang Yahudi dia tarik diri daripada mempertahankan bumi Madinah. Okey. Untuk senang faham saya nak cerita ni, semenanjung tanah Arab macam semenanjung tanah Melayu. Okey, nak senang faham tu sudut untuk kita mudah visualkan. Mekah ni di Kuala Lumpur lah. Mekah ni Kuala Lumpur. Okey. Madinah ni Kedah. Banyak Kedah ni. Palestin ni Bangkok sana tu. Bawah Johor adalah Yaman. Jadi maknanya Kuala Lumpur ni adalah Mekah lah. Jadi kalau cerita Nabi itu berhijrah pergi ke Madinah, maknanya naik ke atas. Okey. Madinah ni dia dikelilingi oleh gunung-gunung, dan ada gunung-gunung tu adalah gunung-gunung batu, gunung berapi.
Kita tak pernah dengar macam ada gunung berapi. Kita tengok macam macam padang pasir je. Nanti tuan-tuan search kejap lagi volcano, maknanya near Madinah lah, nak bahasa nak senang faham kan. Kita boleh tengok ada gunung-gunung berapi yang masih aktif lagi dekat Madinah tu. Jadi Madinah ni nak senang faham daripada Mekah pergi ke Madinah. Madinah ni dia ada gunung-gunung yang dulu tu, gunung-gunung ni oleh kerana batu gunung berapi, jadi batu dia agak bisa sikit lah, batu agak tajam. Jadi orang takkan pergi Madinah, Mekah pergi ke Madinah terus. Dia sebab dia ada pegunungan, dia nak senang faham dia kena pergi ke Perlis, turun balik. Nak faham? Perlis turun balik. Jadi sebab yang daripada direct Kuala Lumpur ni pergi Kedah ni dia pegunungan. Sekarang ni ada teknologi sebenarnya mereka dah buat jalan dan dipecahkan untuk gunung. Ni cerita dulu. Jadi di mana Nabi buat parit? Iaitu di antara Perlis pergi ke Kedah. Itu nak senang faham, bukan pergi Kedah tu. Tak senang faham Pergi ke Kedah tu. Itu buat parit kat situ. Jadi bukan keliling Madinah. Sebab yang belah belakang tu adalah pegunungan. Itu yang ketika peperangan Khandaq, orang Yahudi diam-diam bincang dengan orang kafir Quraisy. Sebab orang kafir tak boleh tembus parit tu, dia kata, baik aku tunjukkan kau jalan lalu belakang ni, macam mana nak masuk Madinah. Itu yang dia khianat kepada Ummi Madinah dan juga orang Islam. Dan lepas perang Khandaq, maka Rasulullah memerangi orang Yahudi pula sebab dia khianat tunjukkan jalan belakang tu. Okey. Ketika peperangan Khandaq, jadi para sahabat gali parit, ada satu periwayatan hadis, walaupun maksudnya sudut periwayatan tu ada perbahasan sudut periwayatan dia, tapi di sudut apa yang berlaku. Jadi ada satu batu besar yang tak mampu dipecahkan, mana besar sangat. Sahabat-sahabat mengadu pada Nabi, Nabi pun minta beliung, Nabi pun menghayunkan beliung kepada batu ni dan batu ni pecah. Terpercik api ketika Nabi menghayunkan beliung tu dan Nabi mengucapkan takbir Allahu Akbar. Sahabat bertanya secara ringkas dia, kenapa kau bertakbir Rasulullah? Sudah kata, percikkan api yang pertama aku melihat istana di Parsi jatuh ke tangan kamu. Percikkan api kedua aku lihat Yaman jatuh ke tangan kamu. Dan percikkan api ketiga aku lihat Rom jatuh ke tangan kamu. Pada 5 Hijrah. Lebih kurang itu mafhum Jadi para sahabat ketika itu pun macam tak terfikir tau. Sebab mereka hanya 3,000 orang lawan 10,000 yang memang penat-penat gali Khandaq. Macam iya ke? Iya ke? Macam hari ni lah katakan kita ceramah kat masjid ni. Tuan-tuan, saya tengok nanti kan kita semua ni dapat menawan Istana Putih dekat Amerika tu, kat Washington tu. Betul tuan-tuan cakap, ya Ustaz ni kan. Selaku kemanusiaan. Selaku kemanusiaan. Jadi maknanya sahabat, oh ya ke? Okey. Rasulullah wafat pada tahun 632 Masihi. Ni kalau sudut Masihi dia 632 Masihi. Okey. 2 tahun selepas itu Yaman jatuh ke tangan Islam. Okey. 636 Masihi Parsi jatuh ke tangan Islam. 636 tanah-tanah Rom jatuh ke tangan Islam. Parsi tombang secara total 642 Masihi. Secara total. Parsi ini dia ada 2 tanah. Satu tanah dataran, satu tanah bukit. Kalau yang tanah dataran sekarang dah jadi negara Iraq. Tanah bukit sekarang jadi negara Iran. Tanah Parsi yang betul-betul tu di Iraq sebenarnya. Kota dia nama dia Tispun. Tempat yang ingat tak satu orang Raja Parsi koyakkan surat Nabi. Kita pernah dengar tak? Nabi hantar utusan, dia koyakkan surat Nabi. Istana tu berada di Tispun. Dia koyakkan surat Nabi. Kemudian sahabat balik beritahu Nabi, Nabi kata Allah juga akan mengoyakkan kerajaan dia. Itu zaman Nabi hidup lah. 636 kota Tispun ditawan oleh orang-orang Islam.
Orang Parsi daripada tanah dataran lari pergi tanah pegunungan. Kan? Para sahabat kejar 642, kalah dia dekat peperangan Nahawan, dekat tanah pegunungan. Apa yang Nabi sebut, benda-benda itu betul terjadi. Kan? Mengenai Rom, tanah-tanah Rom jatuh ke tangan Islam, lebih kurang 60%, kan? Dah ditawan Islam. Cuma kota dia, ibu kota dia, kalau Parsi Tispun, kalau Rom ni Konstantinopel. Kan? Dia para sahabat cuba maknanya kalahkan kota Konstantinopel. Daripada zaman sahabat dipimpin oleh mana satu orang sahabat, makamnya ada dekat benteng kota Konstantinopel. Kan? Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi kota Konstantinopel tak tombang-tombang. Tak tombang-tombang. Apakah kali ini hadis ini tak betul? Tapi orang Islam tetap berpegang dengan hadis ini. Diwariskan kepada anak sahabat, generasi sahabat habis, wariskan kepada anak sahabat berusaha pun tak tombang kota Konstantinopel. Diwariskan kepada cucu sahabat pun tak tombang kota Konstantinopel. Adakah kali ini hadis Nabi tak betul? Tapi sebab Nabi yang sebut, orang Islam berpegang dengan benda itu. Tuan-tuan sekalian, diwariskan kepada orang Islam dari satu masa ke satu masa, sebanyak 23 kali operasi yang gagal kota Konstantinopel. Kota Konstantinopel ni, tuan-tuan sekalian, dia punya pagar 3 lapis. Pagar pertama, kalau dapat tawan pagar pertama, dia ada tanah lapang, ada pagar kedua pula. Kalau dapat pecahkan pagar pertama, kita terpaksa menerima hujan anak panah daripada benteng kedua. Pagar kedua kalau berjaya dikalahkan, dia ada pagar ketiga pula. Dia ada killing field lagi. Dia ada dataran lagi untuk menerima hujan panah daripada pagar ketiga. Memang susah nak tombang. Tapi sebab Nabi sebut, dia akan tombang. Maka pada tahun 1453 Masihi, satu orang raja bernama Sultan Muhammad, Sultan Utsmaniyah yang ketujuh, berjaya menumbangkan kota Konstantinopel. Dalam hadis yang disebut, la tuftihannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaish dalikal jaish. Kota Konstantinopel pasti akan tombang, dan akan menumbangkannya adalah sebaik-baik raja dan pemimpinnya sebaik-baik pemimpin. Oh, betul kata hadis Nabi SAW. Jadi Nabi ni apa yang Nabi sebut tu betul. Okey. Sekarang ni kita tengok hadis-hadis yang belum berlaku. Antara hadis yang belum berlaku yang agak besar dia adalah mengenai kebangkitan di akhir zaman. Okey, kebangkitan di akhir zaman. Di akhir zaman ni dia ada 3 peristiwa penting. Dia ada 3 figura penting. 3 figura penting yang akan keluar. Yang pertama Imam Mahdi. Kemudian yang keduanya Dajjal. Yang ketiganya Nabi Isa. Dari 3 figura penting. Jadi Nabi ada cerita mengenai 3 figura penting ni, dan 3-tiganya dia ada dia punya tentera dia. Dia ada pendukung dia. Dia ada akan bersama-sama dengan dia. Jadi antara yang akan bersama-sama dia adalah Rayatus Sauda min qibalil masyriq, iaitu panji-panji hitam daripada sebelah timur. Okey. Oleh kerana hadis ini disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Wallahu a'lam. Mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin Nusantara kita ini, mungkin China, mungkin Jepun. Ini semua tanah-tanah timur. Okey. Jadi ada 2 riwayat mengenai panji daripada hitam, satu daripada timur jauh, satu lagi daripada tanah-tanah Khurasan. Tanah-tanah timur ni tanah-tanah Khurasan. Kalau peta dulu dia daripada tanah Khurasan ni, hadis tanah Khurasan lebih lemah daripada hadis yang daripada timur jauh. Khurasan ni kalau sekarang ni Afghanistan lah. Jadi dua tempat ni adalah 2 laluan besar dunia daripada timur ke barat, iaitu Silk Road, laluan sutera, dan yang keduanya Spice Road, laluan rempah. Okey.
Lalau Sutra ni bermula daripada mana? Kalau dulu Cina, di Xi'an dulu ibu kota Cina Xi'an sebelum Beijing. Beijing ni baru lagi. Beijing ni ke arah utara. Yang betul tengah-tengah Cina ada Xi'an. Xi'an akan melalui Afghanistan, akan melalui Bukhara, Samarkand, Khiva. Daripada situ pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Sebab negara besar orang Parsi. Spice route mana? Bermula daripada Guangzhou melalui Selat Melaka kita ni, ke Goa, India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Laluan spice route ni, laluan rempah ni, dia ada dua. Satu, kalau lalui Selat Melaka, nak pakai kapal yang sama. Satu lagi, kalau nak pindah kapal, dia pergi ke Segenting Kera. Segenting Kera sekarang selatan Thailand, angkut gajah, pergi seberang sini, naik kapal lain. Jadi kalau kita nak pakai kapal yang sama, beza dia 1,400 km lebih kurang lebih. Lalu turun Selat Melaka ni, naik balik ke Aceh, pergi. Selat Sunda belum ada lagi. Selat Sunda ni kalau tuan-tuan tengok antara Sumatera dengan Jakarta tu dah ada laluan. Selat Sunda ni dia tak ada lagi. Jadi waktu Belanda datang, dia kuasai Batavia. Batavia ni maknanya sekarang Jakarta. Melaka merosot sebab ketika itu Belanda dia lalu Selat Sunda dah. Sunda terus pergi ke laut Hindi lah, tak lalu Selat Melaka ni. Saya cerita ni pening lah, mana satu peta ni kan. Boleh tak? Nanti tengok peta lah lagi ya. Cerita. Jadi laluan rempah ni dua. Sama ada Segenting Kera pindah kapal ataupun lalu Selat Melaka ni. Okey. Kenapa sutra kita tahu? Sutra benda yang penting. Sutra ni satu kain. Sekarang kain dulu kita kain sekarang mudah dapat ni, kita cerita 2000 1000 tahun dulu Kain yang cantik-cantik ni yang bangsawan-bangsawan pakai ni sutra. Sebab sutra ni susah dapat dulu. Sutra macam kalau orang Melayu kita ni dulu kain cindai, kain lima, kain kalau tuan-tuan yang biasa pakai kain lama kan, kain bangsawan dulu. Jadi orang ada sutra boleh jadi kaya dulu sebab dia boleh jual. Satu lagi rempah. Rempah ni penting kenapa? Bukan untuk rasa makanan semata-mata, untuk antibody, untuk ubat-ubatan. Rempah-rempah ratus ni untuk ubat-ubat. Untuk luka, orang perang-perang tu luka. Untuk mengawet makanan. Dulu kalau perang tuan-tuan sekalian, dia bukan perang sehari batu-bata balik tak. Kempen perang tu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau 100,000 tentera, 100,000 hari-hari nak makan. Nak angkut macam mana makanan? Selain daripada dia akan minta bantuan kerajaan sini tolong bagi makanan, kita perang 3 tahun, 100,000 punya makan hari-hari, dia akan awet makanan tu dengan rempah-rempah. Keringkan, bawa. Betul, laluan rempah sangat penting. Laluan kita sangat penting. Okey. Jadi rayatus sauda min qibalil masyriq, maknanya panji hitam daripada sebelah timur, maknanya ada dua. Satu laluan rempah, satu lagi laluan sutra. Okey. Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi dan orang Nasrani ni dia percaya pada hadis Nabi. Kita berpelik, dia tak percaya pada Nabi Muhammad, tapi percaya pada hadis Nabi. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, orang Yahudi ni, oleh kerana banyaknya Nabi diutus daripada bangsa Yahudi, nature percaya benda gaib ada dekat dia. Sebab jadi Nabi-Nabi ni kan cerita pasal benda gaib kan. Jadi oleh kerana banyak Nabi diutus kepada orang Yahudi ni, nature percaya benda gaib tu ada dekat orang Yahudi. Orang Yahudi paling khurafat dekat mana-mana bangsa kat dunia. Kita ingat kita orang Melayu lah khurafat kan, percaya itulah, percaya tangkal lah, percaya. Orang Yahudi lagi super khurafat. Tuan-tuan, badan dia penuh tangkal tau. Kalau tuan-tuan pergi ke Palestin nak tahu kedai Yahudi ke kedai Arab, senang je. Kedai Yahudi confirm ada tangkal. Confirm depan ada tangkal besar ni. Dia panggil Ma'zuzah. Besar ni. Confirm. Yang rambu-rambu ni kepada semua tangkal tu. Pikat kat pinggang kat apa semua. Dia paling khurafat. Saya biasa cerita kan, kalau saya pergi ke sana, seprofesional mana pun dia percaya benda khurafat. Kalau saya pakai cincin, saya jangan pakai cincin. Tapi kalau saya pakai cincin, saya akan cakap,
Kau tahu tak, batu cincin aku ni kan, malam-malam dia boleh datang mimpi tau. Dia suka cerita-cerita macam tu. Bisa ke? Oh ya, jual kat aku, jual kat aku. Mana boleh. Saya suka menyakat dia kalau saya pergi sana. Kan? Dia percaya pun benda tu. Dia suka. Benda-benda macam tu dia suka. Sebab tu kita pelik. Kenapa dia tak percaya kepada Nabi kita, tapi percaya kepada perkhabaran Nabi? Kita pelik, macam mana percaya hadis Macam contoh di akhir zaman, Nabi kata, besok semua pokok-pokok dan batu-batu ni mengeluarkan, mana nak senampang gelombang yang boleh difahami lah. Nak senampang bercakap. Kan? Wahai hamba Allah, ni belakang ada Yahudi tangkap. Kan? Kecuali satu pokok bernama pokok gharqad. Pokok gharqad. Okay? Pokok gharqad ni dia takkan bercakap. Yahudi tanam pokok gharqad tau. Dia tanam pokok gharqad. Jadi dia percaya perkhabaran-perkhabaran Nabi. Sebab dia tengok, Konstantinopel betul tombang. Rom betul tombang. Parsi betul tombang. Dan tuan-tuan, okay, dalam dunia ni tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bacalah sejarah, tidak pernah ada satu empire yang dinisbahkan kepada agama. Kan? Empire Rom, bukan empire Kristian. Okay? Empire apa? Bukan empire Hindu, Buddha. Kecuali empire Islam. Dia tak panggil empire Arab. Dia panggil empire Islam. Sebab pembinaan empire itu bermula dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tak pernah. Dan empire Islam ni, pelik dia adalah, berapa tahun saja Nabi bentuk sahabat, dapat membina satu empire yang luar biasa besar dia. Parsi totally tombang. Rom 60% tanah Rom jatuh ke tangan Islam. 711, 711 dapat berlintas ke Eropah, buat negara Andalusia. Kan? Empire Islam. Memang kita tak terfikirlah, sebab dia didasarkan agama. Pasal hadis Nabi SAW. Okey. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani dia tahu. Dia tahu pasal hadis Nabi SAW. Sebab tu dia cuba gagalkan, dia cuba pintas, dia cuba lalaikan, dan dia cuba berbagai-bagai usaha. Okey. Balik kepada hadis Nabi SAW ini, min qibalil masyriq, daripada panji timur, daripada panji hitam daripada timur. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, golongan pahlawan-pahlawan berjaya tombangkan Parsi, berjaya tombangkan tanah jajan Rom. Golongan pendakwah pergi kedua-dua laluan ini, laluan sutera dan laluan rempah. Kan? Laluan sutera, laluan rempah dipimpin oleh Abdullah bin Abi Waqqas. Ada orang kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kalau ikut maknanya kitab sejarah, Sa'ad bin Waqqas wafatnya di Madinah. Itu adik dia. Laluan sutera, laluan rempah diislamkan oleh Abi Waqqas. Makamnya berada di Guangzhou, China. Di Guangzhou, kalau tuan-tuan pergi Guangzhou, ada makam dekat situ. Makam Abi Waqqas. Abdullah bin Abi Waqqas, adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ataupun nama dia ada beberapa khilaf lah. Jadi mana makam di sana. Kalau tuan-tuan pergi Guangzhou, janganlah pergi semata-mata beli beg tangan kopi A ke kan. Original, bukan original, original. Dia kopi barang sebiji belah sana. Beg tangan lah apa. Pergi ziarah sahabat Abu Waqqas yang ada kat sana. Di depan makamnya tertulis kata-katanya, kami datang ke negeri China untuk mengislamkan China. Kami tidak akan balik lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China. Terbukti Islam tersebar di laluan rempah. Ada makam yang ditemui di Barus. Barus sekarang Indonesia lah, Nusantara. Wafatnya pada tahun 36, 32 Hijrah begitu. Kalau tak sahabat tabi'in yang berada di sana. Tunggulah kajian daripada universiti kat sana tu. Siapa dia tuan makam tu. Laluan rempah, laluan sutera dipimpin oleh Sayyidina Qis dan Sayyidina Qas. Jadi yang mengislamkan dua-dua laluan ni, Qis, Qas, Qus, itu lah nama dia. Sayyidina Qis dan Qas. Makam ni berada di sekitar Uyghur. Uyghur sekarang ni Cina yang tengah bermasalah tu. Kemudian rombongan laluan sutera dan laluan rempah bertemu di ibu kota Xi'an. Maknanya Sayyidina Qis, Sayyidina Qas, Sayyidina Abdul Waqqas
bertemu di kota Xi'an dengan Islam kan laluan rempah, laluan sutra, dan Islam laluan-laluan ni. Laluan rempah Islam, laluan sutra Islam. Sebab ini semua anak-anak timur ni, min qibalil masyriq ni, rayatus sauda, min qibalil masyriq, panji-panji hitam daripada belah timur ni. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita dapat Islam. Okey, kita dapat Islam, laluan kita adalah anak-anak laluan rempah. Anak-anak laluan apa nama? Timur, laluan sutra pun dapat Islam. Tuan-tuan ingat, benda ni orang-orang Yahudi tak dapat nampak ke? Kan Quran sebut walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak redha orang Yahudi dan juga orang Nasrani si kamu maknanya mengikut agama mereka. Dia dapat tahu, mana dia dapat tahu daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tuan-tuan sekalian, dia berusaha datang ke laluan rempah dan laluan sutra ni nak kafirkan balik anak-anak timur ni. Benda ni tidak menjadi rahsia tuan-tuan sekalian. Anak kita tingkatan 3, tingkatan 5 belajar. Patugis datang ke Melaka, apa tujuan dia? Dia datang ke Melaka dengan 3G. Gold, glory dan gospel. Anak kita belajar, dia bukan rahsia lah. Bukan konspirasi kita saja-saja reka cipta benda ni. And gold, emas, glory, kemenangan dan juga gospel. Nak kafirkan anak-anak timur ni tuan-tuan sekalian. Dan saya nak cerita 3G ni. Semenanjung kita tanah Melayu ni disebut oleh pakar kajian barat kurun kedua, namanya Ptolemy. Dia panggil kita ni adalah semenanjung emas, Aurora Kersani, semenanjung emas. Rupanya kajian moden tuan-tuan sekalian, emas daripada tanah Melayu ni memang emas yang purity dia tinggi. Saya baru kursus pasal precious metal dengan bahagian metodologi sirim tu. Emas kat kita ni, kita tak banyak tau, dalam setahun dalam berapa puluh tan je. Rusia lagi banyak. Tapi purity dia tinggi. 916 kita, kepakaran yang 916 ke, ni bagi orang perempuan dia faham ya. Orang lelaki mungkin 96. Janganlah cerita emas pula ustaz dah. Okey. Orang barat dapat emas mungkin 40% emas. Nak dapat 90% 916, dia terpaksa refinery, tambah. Kita dapat dah memang tinggi emas kita tu. Emas kita kualiti tau, emas bagi kita kualiti. Dan kepakaran emas 90% ke atas ada dengan kita. Orang barat tak ada. Emas orang barat 50 atau 715 ke 725 macam itulah. Dia punya emas lah. Kita orang lelaki tak faham Sebab tu gold. Glory. Oh, nak ceritanya dia dapat tawan dan dapat angkut barang-barang. Tuan-tuan sekalian, saya ada buku dari kurun ke-18. Saya ada kongsikan dekat TikTok saya. TikTok saya Ustaz Amin. Nanti tengoklah, jumpalah pakcik ni nanti. Okay. Ada satu buku British translate daripada Portugis. Ketika tombangnya kota Melaka, 25,000 rumah orang Melayu dibakar. 25,000 orang Diruntuhkan Masjid Agung Melaka, didirikan kota Formosa di atas runtuhan Masjid Agung Melaka. Dan sultan kita badly wounded. Sultan bukan duduk saja tak, sultan memimpin peperangan dan badly wounded, cedera parah. Bukan sultan cuma dulu tak. Dibantu kemudian daripada kerajaan Jawa. Dulu Nusantara dua tanah Melayu, tanah Jawa. Dua-dua ni memang sangat rapat. Tanah Melayu lagi besar, Sumatera tu semua tanah Melayu. Belanda pecah jadi Indonesia. Sumatera tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa, kepulauan-kepulauan Melayu termasuk dengan selatan Filipina. Itu dipanggil Malay Archipelago. Dia pecah-pecahkan biar kita rasa tu Indonesia tu, tak rasa kita rumpun Melayu tu. Tanah Jawa ni daripada Jakarta ke bawah dan juga kepulauan-kepulauan Jawa. Dan orang Melayu dan orang Jawa ni, orang bangsa Jawa bangsa Melayu dia memang rapat. Lepas tu kan ada pembayang pantun, jika roboh kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan.
Dan terbukti Sultan kita badly wounded. Sultan Demak daripada Jawa, Sultan Pati Yunus syahid dekat Kota Melaka. Sultan Demak syahid dekat Kota Melaka lawan Portugis. Nanti tulis Sultan Pati Yunus. Saya suka tuan-tuan salinkan nama-nama saya sebut ni, baca. Jadi kita akan dapat nampak lagi. Saya tulis kerajaan Demak, kerajaan Melaka, kerajaan Jawa. Kita kerajaan Melayu. Sebab itu takkan Melayu hilang di dunia, ada sambungannya lagi tu. Tapi ramai orang tak tahu. Selagi Jawa ada di belakang, itu saja. Saya tambah je. Okay. Selagi Jawa ada di belakang. Tanah Jawa. Jadi orang-orang apa nama penjajah ni memang nak pecahkan kita biar kita rasa kita ni bukan Malay Archipelago ni. Dia nak rasa kita orang Banjar, orang apa nama Bugis, orang Melayu, orang itu semua. Tapi kita semua adalah Malay Archipelago dipanggil. Cara Java Archipelago. Dua ni adalah Nusantara. Jadi tuan-tuan muslimin sekalian, penjajah datang kemari, dia nak kafirkan. Okey, tadi kita dah cerita gold, kita cerita glory dan gospel. Dia cuba kafirkan. Tuan-tuan sekalian, banyak antara sebahagian kecil tanah-tanah Melayu ni telah berjaya dikafirkan. Antaranya adalah bahagian Filipina. Filipina tu namanya sempena nama Raja Portugis, Raja Philip. Raja Philip itu semua adalah tanah Melayu semua. Hanya tinggal selatan Raja Sultan Sulaiman syahid ketika lawan Spanyol. Waktu tu Spanyol. Bukan Raja Portugis, Raja Spanyol. Sebab belah atas tu Spanyol datang. Kemudian disambung perjuangan oleh Sultan Kudrat daripada Mindanao. Tuan-tuan salin nama Sultan Kudrat Mindanao. Nanti baca. Lawan Portugis. Jadi negara tu dinamakan dengan negara dia dan sebagainya. So belah kita Portugis datang, kemudian Belanda datang. Tujuannya gold, glory, gospel. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, dengan keberkatan pemimpin-pemimpin kita, kemudian dengan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, dia berjaya bawa balik gold, dia berjaya glory, tapi dia tak berjaya gospelkan anak-anak Melayu kita. Dia tak berjaya tuan-tuan sekalian. Kita memang melawan tuan-tuan sekalian. Orang Melayu kita ni dia bukan lekeh-lekeh tau. Tuan-tuan, kenapa orang Bugis datang ke kawasan kita? Orang Bugis juga sebahagian daripada Malay Archipelago. Istilah Malay Archipelago ni bukan kita yang buat. Itu Barat menamakan balik. Oh, ini kawasan orang Melayu. Ketika Sultan Hasanuddin Goa Sulawesi, dia menyerah kepada Belanda, tapi kita tak tahu apa alasannya. Ahli sejarah tertanya-tanya, kenapa? Sedangkan dia masih kuat, pahlawan-pahlawan dia masih ada, masih kuat. Jadi akhirnya pahlawan-pahlawan dia semua pergi keluar daripada Goa, cari kesultanan yang masih lawan Belanda. Antaranya kita yang Melayu Semenanjung ni lah. Sebab tu Opu Berlima tu datang ke sini ni lah. Sebab sultan kita masih berlawan lagi dengan Belanda waktu tu. Jadi sultan Melayu bagian kita ni kemudian maknanya dikejar oleh Belanda atas nasihat daripada Johor pergi ke Riau, daripada Riau pergi ke Lingga di sana tu. Dan Belanda kejar tau. Salin perang Riau 2. Belanda kejar nak kalahkan sultan. Tapi disekat dekat Pulau Penyengat. Pulau Penyengat dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah. Sampai di Pulau Penyengat, mereka berperang betul-betul tuan-tuan sekalian. Antaranya adalah penyelam-penyelam Melayu. Kalau sekarang bahasanya free diving. Orang Melayu kita ni, dia boleh menyelam, dia letakkan atau bocorkan kapal-kapal Belanda ni. Itu kita ni orang air tau. Tuan-tuan belajarlah berenang. Dalam darah kita ni, kita memang mahir dengan ilmu air. Kita satu-satunya bangsa yang menamakan negara kita tanah air. Orang lain hanya land saja. Kalau dalam bahasa belah Parsi, land ni tan. Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kelantan, maknanya land. Kita satu-satunya tanah air. Air juga negara kita.
Perairan juga negara kita. Jadi Belanda kalah di Pulau Penyengat, dia lari balik pergi ke Melaka. Waktu tu dia dah base kat Melaka dan juga Batavia. Batavia tu dekat Jakarta sekarang. Raja Haji Fisabilillah kejar tuan-tuan sekalian. Sampai kat Melaka, kepung Melaka dah, tinggal nyawa-nyawa ikan. Kalaulah bukan pengkhianat beritahu ke Batavia, Melaka dah jatuh ke tangan orang Melayu balik. Tapi di Batavia ni dulu nama dia Sunda Kelapa. Daripada Sunda, Teluk Sunda, Sunda Kelapa. Jadi Belanda datang, ambush pada pagi dan syahid Raja Haji Fisabilillah. Akan kita dengarkan sejarah tangan kanannya dengan badik, tangan kanannya memegang kitab Dalail Khairat, tangan kiri memegang badik, kena ambush pada pagi. Syahid kat Kota Melaka. Itu daripada Pulau Penyengat tu. Raja kita di Lingga. Raja Melayu kita. Jadi kita yang masih melawan. Kita tuan-tuan tak terkalah tau dengan perang. Kita kemudian ditipu. Kemudian Belanda dia nak cerita sejarah. Kemudian macam mana Inggeris boleh datang? Macam mana Inggeris boleh datang? Inggeris tak dikena-mengena pun dengan kita kurun ke-15, kurun ke-16. Inggris mula datang ketika Napoleon Bonaparte kalahkan negara Belanda dekat Belanda. Jadi Belanda tak ada negara, dah kena tawan dengan Napoleon Bonaparte daripada Perancis. Jadi Raja William lari pergi ke British. Jadi bagaimana status negara-negara Belanda di seberang laut? Jadi daripada Perancis ambil, William kata, British kau ambil je lah. Itulah British datang ke sini. Sebab mengambil tanah-tanah Belanda, yang Belanda dah tak ada negara. Datang sini. Sekali datang sini, British kata apa? Ush, patutlah geng-geng ni suka kat sini. Banyak harta rupanya. Banyak harta rupanya. Jadi British mau dekat sini. British ada di tanah Jawa dan juga tanah Melayu. Kepulauan Melayu dan Kepulauan Jawa. Jadi maknanya datang ke sini. Kemudian Napoleon Bonaparte kalah. Bila Napoleon Bonaparte kalah, Belanda dapat balik negara dia. Macam mana status negara-negara Belanda di seberang laut? Maka Belanda minta balik. Maka minta balik, British kata, ni bahasa senang faham tau. Dulu kau tak ada, kau minta tolong aku, takkan kau nak ambil semua. Maka berlakulah perjanjian Anglo-Dutch, British dan Belanda. Maka Belanda bagi daripada Singapura ke atas tu kepada British, baki Belanda ambil. Itulah bermulanya saja dipecahkan kekuatan orang Melayu kita. Raja kita berada di Lingga, bendahara berada di Pahang, Temenggung berada di Johor. Maknanya dipecahkan. Biar kekuatan raja tu tak ada. Raja di Lingga. Itu 1824. Tapi ceritanya adalah nak kafirkan, tapi tak berjaya. Orang kita antara yang melawan. Orang kita ni memang melawan kan. Jadi dia tak boleh nak lawan, jadi dia kalahkan dengan perjanjian-perjanjian. Muslimin dan muslimat rahmatullah syaitan. Okey. Jadi tuan-tuan jangan ingat usaha untuk mengkafirkan anak timur ni telah terhenti. Dia tak terhenti tuan-tuan sekalian. 2012 saya pergi ke Masjid Aqsa. Kebetulan waktu tu rupanya waktu tu padri-padri Nasrani ada membuat persidangan dekat Israel sana tu. Dekat Israel. Kebetulan bas yang mereka pakai pada malam itu adalah bas yang sama yang bawa saya pergi ke border nak balik. Tertinggal satu dia punya resolusi daripada Jerusalem, 8 muka surat. Macam mana perancangan dia untuk negara kita, macam mana nak kuatkan Nasrani kat Malaysia dan melemahkan Islam. Saya bukan reka cerita. Waktu tu saya cerita kat Facebook saya sampai Bukit Aman datang dekat office. Saya kata saya bukan ahli politik. Dia kata boleh tak minta? Boleh. Boleh tak dapat senaraikan orang-orang Kristian yang ada orang Nasrani yang berada di sana? Boleh. Saya dapatkan senarai. Saya cakap kawan saya kata boleh tak dapatkan? Dapat nama-nama ni semua. Dan apa yang berlaku kat kita daripada sudut Islam dan bukan maknanya sebenarnya benda tu 2012 ni saya dah cerita dah. Tuan-tuan carilah ceramah saya 2012, cari FB saya 2012, saya cerita mengenai declaration ataupun solusi daripada Jerusalem, 8 muka surat.
Kan? Dia orang bersilang sana. Jadi tuan-tuan, jangan ingat benda ni terhenti tau. Kita jangan lena. Kan? Jangan lena. Sampai-sampai tak kisahlah orang bertekak sana, bertekak sini dan sebagainya. Benda basic ni, apa-apa pun pahaman politik kita kena faham. Islam. Atuk-atuk nenek moyang kita jagalah keturunan-keturunan kita ni. Sebab apa? Kenapa digasak timur ni? Sebab ada hadis Nabi SAW mengenai demikian. Min qibalil masyriq. Kan? Okey. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey ya. Jadi antara yang menyemarakkan adalah daripada belah timur. Kan? So timur tu mana? Wallahu alam. Dan antaranya timur tu mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin kita. Kan? Mungkin China, mungkin Jepun. Kita tak ceritalah mengenai Jepun, kita tak ceritalah mengenai China, kita nak cerita bahagian Nusantara kita ni. Sebab kita anak-anak timur. Suka tak suka, tuan-tuan anak timur. Kan? Tuan-tuan kena persediakanlah diri. Kan? Daripada sudut akidah, pegangan, ibadah, akhlak. Kan? Jadi apa ilmu, begitu juga orang Islam kena sihat. Kan? Mana kesihatan jaga, makanlah benda bagus-bagus. Kita terkenal dengan rempah-rempah apa? Makanlah rempah-rempah, rempah-ratus tu. Kan? Vitamin-vitamin ke apa ke. Kan? Biarlah masjid ada juga anjurkan benda-benda kesihatan. Kita tak tahu. Tapi kesedaran itu mungkin kita akan paskan pada anak-anak kita. Biar dia jaga kesihatan, jaga fit, jaga apa semua. Kan? Taklah makan tidur. Makan tidur. Makan tidur dengan harapan esok pagi jadi kurus. Kan? Kena usahalah jaga kesihatan. Kan? So jadi yang penting ilmu lah, ilmu kefahaman dan sebagainya. Dan satu lagi, kita jangan lupa usaha untuk melemahkan dan mengkafirkan bangsa timur ni, dia tak berhenti. Kan? Tuan-tuan sekalian ya. Lepas tentera salib kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi, tentera salib kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka mempelajari satu benda. Orang Islam tak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam dia ada modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Benda itu satu modul untuk orang Islam yang orang kafir takkan boleh kalahkan. 1187 Masihi. Dan lepas 1187 Masihi itu, mereka membina satu grup orientalis. Itu yang tertubuhnya dua universiti besar, Oxford dan juga Cambridge. Kita bukan cerita Oxford dan Cambridge sekarang. Sekarang memang maknanya baguslah sumbangan pada ilmu. Ini kita cerita selepas 1187 Masihi, waktu mula-mula awal penubuhan dia. Ada orang, saya pernah cerita satu ceramah dan kecam. Pak pandai ustaz cerita, ni kita cerita 1187 dulu. Ini 1000 tahun lepas. Kan? Lebih kurang macam mana tujuan dia. Dia membina satu grup orientalis. Yang orientalis ni mempelajari bangsa-bangsa Muslim macam mana nak lemahkan daripada dalam. Benda ni macam ustaz ni macam cerita filem je kan? Tak. Dia memang real wujud. Saya dengan insya-Allah kebetulan pada tahun 2009 saya dijemput mengajar menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Kan? Maknanya saya pernah mengajar di Rusia, duduk di sana, mengajar di sana. Dekat sana saya jumpa grup orientalis tuan-tuan sekalian. Kan? Orang yang tak pernah datang tanah Melayu, fasih cakap Melayu. Diorang belajar Quran, belajar tulisan Jawi. Kita anak-anak kita pun banyak tak boleh baca Jawi dah, tapi diorang boleh baca Jawi. Saya jumpa. Saya dah kongsikan dekat YouTube kan, ada video-video dia. Kebetulan memang saya bawa video kan, saya rakamkan. Kebetulannya. Kalau tidak mungkin kita kata, ustaz ni merepek teori konspirasi lah ni apalah. Tapi saya jumpa betul. Kan? Lepas tu lepas mana perang salib diorang tubuhkan orientalis tu. Kan? Ni kita jangan cerita Cambridge dengan Oxford sekarang. Sekarang memanglah lain. Dia mula dulu. Kan? Dan grup tu masih ada lagi sampai sekarang. Dia kaji bangsa-bangsa Muslim, termasuk bangsa Melayu kita. Tuan-tuan jangan ingat kita tidak dikaji tau. Saya jumpa grup tu. Kan? Dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu.
Apa barat tulis pada kita? Orang Melayu ni lekeh lah, pemalas lah, itulah. Kita tak ada undang-undang lah, ada raja je tak ada undang-undang. Undang-undang kita undang-undang adat. Daripada mulut ke mulut. Islam datang pun lambat, kurun ke-11, kurun ke-12. Orang Melayu dapat Islam second hand. Dia tak cakap kita dapat Islam direct daripada Arab, second hand. Daripada India lah, daripada China lah, kita dapat Islam. Takkanlah zaman sahabat Islam dah sampai ke dekat India, dah sampai kat China, tiba-tiba tengah ni tak sampai Islam. Takkan pelik tuan-tuan sekalian. Tapi orang tulis macam tu untuk kita percaya. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Ada di Saint Petersburg di Rusia. Saya dah ambil gambar ni, saya ada kongsi kat YouTube. Ada 100 muka surat lebih. Sebelum kedatangan Islam, maknanya sebelum zaman Nabi. Nabi lahir kan 570 Masihi. Dia lebih kurang dalam 300 Masihi. Kalau sebuah bangsa ada undang-undang bertulis, yang barat pun tak ada lagi, tak kenal lagi benda macam tu, bangsa tu maju dah sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tapi kita hilang. Manuskrip kita habis dihangkut. Saya balik tu, saya bincang UM, saya bincang UAE, ada keperluan untuk hantar pelajar PhD buat. Sebab saya tengah buat PhD, saya masih lagi diajar macam tu. Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis, sehinggalah kedatangan Islam. Baru ada. Siapa-siapa anak-anak kita untuk ambil PhD, kaji betulkan balik sejarah ni. Rupanya takdir saya dijemput di pensyarah sana, rupanya Tuhan nak tunjukkan benda ni rupanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian, saya baru balik daripada Afghanistan ujung tahun lepas. Lawatan dan juga kajian 30 orang, 20 lebih kita pergi. Afghanistan ni negara dia lebih kurang dah 30 tahun tutup. Sekarang dia baru buka. Jadi buka, saya ambil pulang untuk pergi sana. Sebab 30 tahun tutup dah. Iraq dekat 20 tahun tak tutup. Iraq pun saya pergi bawa ni, bawa rombongan untuk tengok sejarah-sejarah di sana. Apa nama Afghanistan. Dekat Afghanistan, dia orang agak apa namanya, hadis ni dia orang memang faham betul. Dan di sana dia orang dah mula kibarkan mana panji-panji ni. Ni kita cerita sebelah sana lah. Belah kita jangan kita orang salah faham pula. Kita sebelah sana tu. Maknanya laluan sutra telah mula diwar-warkan benda ni. Laluan rempah kita maknanya maksudnya tak adalah begitu dan jangan tuan-tuan pula buat keputusan sendiri, buat demonstrasi, jangan maknanya ilmu kefahaman je. Tapi sebelah sana betul, sebelah sana telah dikibarkan. Padahal hadis mengenai Khurasan punya panji hitam lagi lemah daripada belah kita. Belah kita punya hadis lagi kuat tau status dia daripada Khurasan. Khurasan tu masih lagi dia punya sanad tu dia punya boleh mantap apa kuat. Tapi dia orang memang faham benda ni. Dia orang pun cuba dikafirkan. Tuan-tuan salin kejap lagi. Durand Agreement. Salin. Durand Agreement. Macam mana dia pecahkan negara Khurasan. British punya kerja juga. Kalau kita ada Sykes-Picot, kita ada Anglo-Dutch Agreement, dia ada Durand Agreement. Saya bagi nama ni Tuan Salin, nanti baca. Macam mana dia pecahkan negara Khurasan tu. Untuk lemahkan dia dan untuk cuba kafirkan, tapi tak berjaya juga. Tak berjaya. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagai penutup dia, kita nak buka tu soalan mana ni kan. Tapi saya pun tak tahu cara nak buat tanya soalan. Mungkin satu dua soalan je lah kita boleh tanya. Tapi maksudnya sebagai penutup dia, adakah kita akhir zaman ke tidak? Tuan-tuan jangan ambil perkataan saya dekat kuliah ni, tuan-tuan kaji pendapat ustaz-ustaz dan ulama-ulama lain. Jadi kalau saya yang sebut, mungkin saya dah cerita, ustaz ni bias lah kan. Maksudnya, itu akhir zaman lah gini. Kaji ustaz-ustaz lain punya ceramah dan ulama-ulama lain punya perbahasan. Nanti kita akan dapat satu kesimpulan. Kita nak akhir zaman ke tidak? Kalau ikut tanda-tanda kecil akhir zaman, semua dah ada. Kita tinggal tunggu tanda besar je dulu. Tanda besar ni bermula dengan Imam Mahdi, Dajjal dan juga Nabi Isa. Tinggal tunggu benda tu je. Tanda kecil semua dah ada tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya tingkat keamalan, tingkat ibadah, solat jaga, hubungan dengan Allah jaga,
And sentiasa positif. Otak kita ni dia ada cara berfikir. Jangan ada attitude negatif. Kena tukar attitude positif. Sangka baik dulu baru ada sangka buruk. Jangan sangka buruk dulu baru sangka baik. Kalau kita ada attitude negatif cara berfikir, kita akan berpecah. Positif dulu, okey. Selalu memaafkan. Memaafkan ni dalam skala yang besar, belapang dada. Bukan semata-mata suami isteri, tapi macam masjid kita ni. Kan? Ingat syaitan suka ke kita berkumpul kat masjid yang ramai ni? Dia akan pecahkan AJK. Gaduh sana, gaduh sini apa semua. Mana-mana masjid pun. Sabar, tenang, relax. Apa yang penting, maknanya sama-sama buat. Ingat dia suka ke tuan-tuan datang macam ni, duduk macam ni? Mungkin kejap lagi bini kita bising marah. Abang ni pergi masjid ni kerja kan? Bila masa dengan saya ni? Kan? Mungkin bini kita akan marah, suami kita akan sindir kita. Pergi masjid konon tapi menengking aku boleh tahan kan? Suami kita suka ke? Kalau ni suami kat Baghdad lah saya cerita kan, kat sini kan. Apa benda macam ni kena jaga. Benda-benda tu kena ada positive mental attitude. Attitude ni kebiasaan. Jadi otak kita ni kena biasakan fikir positif. Antara fikir positif adalah ingat Allah. Apa-apa takdir daripada Allah SWT, Allah tetapkan, kita ada Allah. Kita akan positif. Jangan ada negative mental attitude. Sikit nak gaduh, sikit nak marah, sikit nak apa semua. Bagi sesama. Dan syaitan takkan suka benda ni. Kita kena tahu, musuh kita yang zahir kita akan nampak. Tapi musuh tak nampak tu syaitan dan juga nafsu kita. Itu kena uruskan. Biar kita kuatlah. Sebab ketika Rasulullah mengajar mengenai mengatasi musuh syaitan dan juga nafsu, orang Islam jadi kuat. Sebab dia terbentuk positive mental attitude dan juga maknanya positive feeling attitude. Benar-benar feel yang positif. Maknanya feel. Sebab saya bagi sikit lah sebagai ujung ni. Ilmu faham dengan ilmu rasa dua benda berbeza. Ilmu faham dengan ilmu rasa dua benda berbeza. Kita faham Allah tu wujud, kita feel Allah tu wujud, dua benda berbeza. Kalau kita feel, kita dah rasa, ya Allah, rasa bantuan Allah dalam hidup kita, rasa Allah tu menyayangi kita. Benda tu kena wujudkan. Bukan saja faham belajar kat masjid, tapi kena rasa benda tu. Atau kena doa minta rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa. Salah satu cara doa untuk Allah bagi tu apa? Jaga solat. Sebab dalam solat ada satu doa yang wajib kita baca. Tak baca doa ni tak sah sembahyang kita. Doa ni Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Sebab tu semakin banyak kita solat, semakin banyak kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Jadi paling kurang satu hari 40 rakaat. Dan tuan-tuan akan rasa, akan feel macam mana Allah akan bantu segala urusan kita. Okey, 40 tu nak cari mana? 40 nak cari mana? Solat wajib 17 rakaat. Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. 17 rakaat. Qabliyah dengan Ba'diyah, sunat sebelum dan sunat selepas 14 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum Zuhur 2, selepas Asar 2, selepas Zuhur 2, sebelum Asar 2. Selepas Maghrib 2, sebelum Isyak 2, sebelum Maghrib selepas Isyak 2. 14 rakaat. 17 campur 14 berapa? Siapa cikgu matematik? Tolong jawab. 40? 41 kan? Nak cari 9, nak cari 9 lagi. Nak cari 9 lagi mana? Tahajud paling kurang 2 contohnya. Solat taubat paling kurang 2. Buatlah solat niat untuk hajat supaya Allah SWT bimbing kita 2. Agak-agak bagi lagi 3 apa? Tuan-tuan boleh jawab pun. 40 rakaat. Cuba tuan-tuan, satu hari 40 rakaat, ada 40 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Lepas minggu, kongsikan apa pengalaman tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh rasa kita lebih tenang, kita lebih positif, kita lebih dibantu rasa hati kita. Kita takkan marah-marah, kan? Kita akan boleh lebih banyak ayat mana yang Allah bagi, ayat perancangan, idea dan sebagainya. Buatlah solat benda penting tau.
dalam solat tu ada ihdinas siratal mustaqim tu. Hidayah ke jalan yang lurus. Kan? Jadi itulah yang saya nak sebagai penutup dan tutup silam ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada saya dan tuan-tuan sekalian dan siapa-siapa juga yang menjayakan program kita pada pagi pagi. Okey, saya buka untuk soalan. Silakan. Okey, ni kongsikan soalan dengan Ramai. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita nak menghentikan peperangan pada sendiri usia terlalu lama Ustaz? Apa yang kita boleh buat pemimpin kita? Okey, kalau saya lah ya. Okey, tuan-tuan tengoklah sejarah peperangan orang kafir dengan orang Islam ya. Kita tak cerita yang panjang-panjang dulu-dulu lah. Kita cerita kurun ke-19 saja ni ya. Banyak peperangan orang kafir dia mulakan. Tapi apabila gema jihad telah diisytiharkan, orang akan perang mati-matian dan betul-betul sungguh orang Islam perang. Maka orang kafir nak start kalah, dia akan buat agreement of peace. Tengok, kaji sejarah. Peperangan Israel Sinai. Maknanya ketika orang Islam sudah mula tawan balik Sinai, nak dekat Tel Aviv, US kata okey, kita buat agreement untuk sebuah kedamaian agreement of peace. Ataupun treaty of peace. Tuan-tuan salin perkataan treaty of peace, tuan-tuan kenapa dapat senarai treaty of peace yang banyak dia. Israel dengan Gaza nak kalah Israel nak kalah. Oh, kita buat agreement of peace. Perjanjian Bosnia mula-mula sebiar perang tahun 1992, 1995. Bosnia serang nak habiskan orang Islam kat Bosnia. Tapi apabila gema jihad telah diisytiharkan, orang Islam okey, apabila jihad perang betul-betul, dia dah kalahkan Serbia, dah sampai ke Serbia dah. Kalau tak negara Serbia pula kena tawan dengan Bosnia. Oh, agreement of peace. Kau kena pulangkan balik tanah yang kau dah masuk tu, pulangkan balik kat dia orang. Kajilah agreement of peace daripada orang kafir. Jadi maksudnya balik pada Gaza, sebenarnya maksudnya kalau ikut sebenarnya orang Islam kena bersatu lah ya. Dan kalau di sana tu sebenarnya walaupun kajian Islam tidak mengisytiharkan, tapi memang ramai yang hantar bantuan untuk ke sana secara orang tak nampak. Dan memang betul cara tu pada saya daripada satu sudut sebab kadang-kadang kan dalam hadis yang disebut wasta'inu bil kitman. Kau tolong atau minta tolong dengan diam-diam. Yang istilah sangat musuh boleh baca. Jadi kadang-kadang kita cakap, apa sebab negara Arab tak tolong? Ada yang tolong banyak. Apa sebab negara kita tak tolong? Ada tolong. Sama ada yang nampak ataupun tak nampak. Tapi memang sana tu ending dia bukan agreement of peace sebenarnya. Kita yang akan bagi peace dekat dia. Setelah kita dapat tawan. Sebab orang Islam bila dapat satu tempat, dia takkan menganiayai. Salahuddin Al-Ayyubi dapat tawan kota Konstantinopel. Anak kecil tak dibunuh, perempuan tak dibunuh, diraikan orang tua tak dibunuh, orang tak bersenjata pun tak dibunuh. Muhammad Al-Fatih ketika tawan Salahuddin ketika tawan Baitul Maqdis. Muhammad Al-Fatih ketika tawan Konstantinopel. Dirai semua, tak ada nak bunuh. Tapi ketika orang salib datang ke Baitul Maqdis pada 1099 Masih, 70,000 orang kena sembelih. Anak kecil, orang tua, perempuan. Dalam badan kita berapa pain darah? Siapa doktor depan saya? Berapa pain darah dalam badan kita? 8 lebih kurang kan? Liter dia lebih kurang 4 ke 5 orang Asia kita. Kalau 4 liter kali 70,000 orang, berapa banyak? 7 kali 4 apa? 280,000 liter darah. Bayangkan. Sebab tu dalam sejarah kata darah tu sampai ke atas buku lali. Saya nak fahamkan, bayangkan 4 liter kali 70,000 orang. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi dapat tawan balik Baitul Maqdis, satu orang pun tak dibunuh. Sebab kita orang Islam ada adab. Itu waktu Salahuddin nak tawan Baitul Maqdis, kan tentera Panglima Salib waktu tu kata, dulu 100 tahun dulu lebih kurang,
orang salib sembelih semua orang Islam. Kau mesti nak balas dendam kan? Kau mesti akan bunuh orang salib yang berada di Baitul Maqdis. Apa Salahuddin kata? Guruku berbeza dengan guru kamu. Guruku berbeza dengan guru mereka. Kami orang Islam tidak akan membunuh anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Panglima Salib batu tu kata apa? Under this term, I'm surrender Jerusalem. Dengan terma ini aku surrender Jerusalem. Dan betul, Salahuddin tak apa-apakan pun. Kita kalau treaty of peace, peace maksudnya. Sekalipun perang, kita ada adab. Kita akan bunuh perempuan, orang tu tak ada. Tapi dia orang punya treaty of peace, belum tentu kita boleh pegang. Sebab guru kita berbeza dengan guru mereka. Guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami memelihara kemurnian Al-Quran itu tidak akan boleh dirubah. Kan? Lepas tu kita punya ajaran genuine betul-betul Allah dan nampak dia punya keamanan tu. Kan? Wallahu a'lam. Terima kasih kepada tuan yang bertanya. Saya nak respon sikit Okey. Tuan-tuan sekalian, macam mana Islam mengajar kita melihat kekayaan? 3 benda. Pertama, kekayaan ni kena ambil, jangan jatuh ke tangan orang kafir ataupun orang fasik. Sebab kalau jatuh ke tangan orang kafir atau orang fasik, dia akan menyemarakkan kekufuran dan menyemarakkan kefasikan. Sebab itu kenapa berniaga digalakkan dalam Islam, bekerja digalakkan dalam Islam, pemalas memang diperangi dalam Islam. Kenapa Rasulullah perintahkan untuk beli telaga daripada orang Yahudi dekat Madinah. Jadi kekayaan kena jatuh ke tangan orang Islam. Yang keduanya, kekayaan pula jangan letak di hati, hanya letak di tangan. Bila-bila masa boleh lepaskan. Jangan letak hati pula. Okey? Yang ketiganya, kekayaan kena urus, jangan tidak diurus. Itu 3 benda saya ringkasnya macam mana Islam ajar kita tengok kekayaan. Okey. Saya nak cadangkan very spesifik untuk masjid ini. Siapa-siapa di antara kita berniagalah. Sekarang ni dapat satu sudut yang ringkas Sekarang ni online ke apa semua. Diam-diam peruntukkan jumpa AJK masjid, ini duit saya untuk aktiviti dakwah masjid. Kan? Banner sebanyak mungkin sukarelawan. Okey. Kita daftarkan diri jadi sukarelawan masjid. Masjid kena fikir mengenai keuangan. Sebab ikhlas tak menafikan hak. Jangan mentang-mentang orang tu ikhlas, kita pun dia ikhlas, makan dia sendirilah. Ikut dia. Maknanya bagi pentadbir kena fikir. Makan dia ke, mungkin ada token allowance dia ke, kena fikir. Sebab ikhlas tak menafikan hak. Kita daftarkan sebagai sukarelawan. Katakan depan saya ni mungkin ada dalam berapa orang? 500 orang contoh kan. Separuh lah, 250. Okey, saya daftarkan sukarelawan. AJK Masjid fikir macam dapat kewangan. Yang meniaga diam-diam jumpa AJK, okey ni duit saya untuk infak masjid apa semua. Apa kita nak buat? Saya rasa dekat sekitar Setiawangsa ni kita ada grup dakwah yang hebat. Ya. Infak diam-diam infak. Okey, apa? Contoh macam ini tuan-tuan sekalian. Majlis macam ni sangat bagus. Saya tak jangka banyak macam ini Kan? Dan yang saya rasa lagi kagum maksudnya duha kot kan. Hari kalau malam mungkin orang dah habis kerja, daripada dengar bini bebel biar aku datang masjid macam tu mungkin Duha ni mana tuan-tuan memang dedicate ilmu masa tuan-tuan untuk duduk tau. Maksudnya kan. Kalau maghrib tu mungkin lah penat aku dengan bini bebel kan. Aduh kan. Orang lelaki ni kesian kan. Orang lelaki kesian Waktu muda kena bebel. Waktu tua kena tengking. Telinga tak dengar kena tengking. Saya kalau habis ceramah, kadang-kadang kalau habis tepi office saya tu ada restoran. Kalau habis program awal, kadang-kadang saya minum lah. Tarik apa dekat restoran tu. Jumpa Pak Haji, kadang-kadang saya suka menyapa. Assalamualaikum Ji. Selalu nampak minum dekat sini, dekat sedap dia tarik dia. Tiba-tiba dia melihat saya dengan muka yang penuh beremosi. Tak adalah Ustaz, umur macam sekarang ni minta air bukan marah. Okay. Jadi tuan-tuan datang sini Sabtu memang dedicate masa.
Kalau maghrib tu mungkinlah tuan. Okey. Jadi maksud saya jumpa je ke masjid dan ceramah macam ini dia ada kos. Api terpaksa lebih, aircon terpaksa lebih, mereka ada jamuan, mereka ada apa, kan? Dia ada kos dia. Kos bagi AJK masjid fikirkan. Yang ada duit datang AJK masjid infak. Okey? Kita daftar sukarelawan, apa yang boleh buat? Dakwah ke atau apa? Contoh untuk mencuci dan mengemas balik masjid ni perlu sukarelawan. Ni muka yang sama je yang tolong kemas. Kan? Ya. Tapi bagi AJK masjid kalau cukup duit sediakan token sikit. Macam tu kan. Jadi sama-sama meraih. Tapi perlukan orang infak. Contoh macam tuan tadi kongsikan, macam mana kalau orang kafir kaya dia menyemarakkan kekufuran. Kalau orang fasik kaya dia akan menyemarakkan kefasikan. Kita orang masjid kaya kita semarakkan kebaikan. Betul infak tu besar dan jangan tuan-tuan ingat tuan-tuan infak dan habis begitu. Apa yang kita bagi itulah yang kekal. Apa yang kita simpan itulah yang habis. Kan? Tuan-tuan hari ni nak pergi ke Eropah, kan? Bawa duit Malaysia tak laku tau. Kena tukar kat money changer. Tukar duit dia. Tuan-tuan nak pergi ke kubur, bawa duit kita ringgit tak laku. Dia kena tukar kat money changer dia. Money changer dia mana? Infak masjid. Infak madrasah. Infak surau. Itu money changer dia. Jangan langsung tak tukar kat money changer. Jangan langsung tak tukar. Diam-diam, sikit-sikit pun tukar. Untuk akhirat kita. Tak perlu orang tahu pun tak apa. Tapi sikit-sikit, masuk tabung, jumpa AJK masjid, ini memang infak untuk program macam ni. Infak untuk program ni. Barulah makin semarak. Okey, nanti Tuan-Tuan Salin type dekat YouTube Ustaz Amin 8 golongan. 8 golongan. 8 Ustaz Amin. Ustaz Amin pak cik ni lah. Kan? Pak cik ni Ustaz Amin. 8 golongan kat YouTube ataupun dekat Google pun boleh cari. Saya nak jawab benda ni dia ceramah 1 jam banyak. Jadi tapi saya nak ringkaskan, nanti tengok Ustaz Amin 8 golongan. Okey, saya ringkas dia. Yang membahu ummah ni ada 8 golongan. Saya ringkas ya. Yang membahu ummah 8 golongan. Saya cerita dengan ringkas, kalau tak sempat nak salin, kalau nak rakam. Jadi boleh rakam. Jadi at least kita boleh tahu. Jadi at least kita faham 8 golongan yang membawa ummah. Ummah didukung oleh yang pertamanya kebijaksanaan para pemimpin. Yang keduanya ilmu para ulama. Yang ketiganya peluh para amilin. Amilin ni pekerja yang bangunkan pendidikan Islam, bangunkan kesenian Islam, bangunkan. Yang keempatnya darah para syuhada. Yang kelimanya doa para solihin. Yang keenamnya kehebatan para da'i. Da'i ini pendakwah. Yang ketujuhnya harta para aghnia, harta orang-orang kaya. Dan yang ke-8 rahim wanita solehah. Sebab tu kalau kita tengok zaman Rasulullah lagi, Rasulullah gabungkan 8 golongan ni. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Orang yang awal masuk Islam. Kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Jarang dengar hadis dari Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kenapa? Sebab 4 ni Nabi gilap jadi golongan pertama pemimpin. Abu Hurairah hanya Islam di Madinah, antara yang banyak meriwayatkan hadis. Sebab Rasul bentuk jadi ulama. Orang ni dari bidang dia. Dan mungkin kita ni memegang 2-3 bidang. Kan? Yang berniaga, Abdurrahman bin Auf berniaga betul-betul. Infak betul-betul. Pendakwah, berdakwah betul-betul. Panglima betul-betul. 8 golongan ni. Kan? Jadi apabila pemimpinnya sudah tidak bijaksana, ulamanya pengampu, amilin pekerjanya pemalas, syuhadanya pengecut, orang solehnya terpisah di bukit-bukit sendiri, pendakwah tidak hebat, orang kayanya bakhil, wanita rosak, pecah ummah. Dan dalam ceramah saya 8 golongan tu 1 jam. Saya cerita dengan sejarah sekali. Nanti boleh search, tengok balik. Kan? Mana Ustaz Amin 8 golongan. Jadi hari ini 1924 ketika Khalifah Osmaniyah dipadamkan di sejarah muka bumi,
8 golongan ni terpecah sebenarnya. Dan hari ni kalau kita nak cerita macam mana nak kuatkan Islam balik, kena kuatkan 8 golongan ni. Dan 8 golongan ni adalah semua kita sebenarnya. Cuma kadang kita tak perasan peranan kita. Jadi balik ni Ustaz Amin 8 golongan. Wallahu alam. Jadi saya rasa banyak lagi kita nak tanya, tapi waktu yang terbatas. Hari. Okeylah, selamat. Soalan pertama, ada beberapa pandangan sarjana Islam membahaskan bab demikian. Maksudnya maknanya sampai 1,500 saja. Kalau saya wallahu alam, saya tak tahu dan saya tak mendalami benda itu. Dan walaupun adalah saya baca, tapi saya tak kaji betul-betul, jadi saya tak dapat nak ulaslah dengan baik benda itu. Kalaulah betul sampai 1,500 saja, sekarang 1,446 maksudnya tinggal lagi berapa tu? 54 tahun lah. Kan? Jadi wallahu alam. Okey, soalan yang kedua, besok dekat akhir zaman datang angin merah. Angin merah ni orang-orang yang Islam, dia bila terhidu semua akan meninggal. Jadi memang betul hari kiamat yang merasa sengsara kiamat tu orang yang bukan Islam. Betul dalam hadis yang lain Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang tu mengucap tidak ada lagi orang mengucap Allah di muka bumi ini. Okey. Saya diver tahu dengan izin Allah SWT dan agak tinggi juga kan. Beberapa specialty yang ada dalam dunia ni hanya beberapa orang yang boleh mengajar dengan izin Allah, termasuk saya. Contohnya chamber operator. Kan? Lepas tu saya mengajar UTK, saya mengajar VET 69, beberapa specialty beberapa specialty. Jadi kita diver ni kita belajar detail mengenai gases. Gas kita hari ni sedut gas 21 oksigen, 79 adalah nitrogen. 21. Okay. Nitrogen dia tak tukar apa-apa. Oksigen dia tukar jadi karbon dioksida, lebih kurang 4%, 3 ke 5% lah. Kita tembus tinggal 18% oksigen. Dan setakat ni tak ada gas yang lain yang manusia jumpa yang boleh ganti oksigen. Oksigen ni dia gas yang agresif. Kalau kita sedut, dia buat kita jadi tua. Dia agresif. Ambil 100% oksigen, sembuh dekat besi karat. Jadi setakat ni, sebab tu kalau kita nak supaya aging proses kita jadi lambat, kita kena makan benda-benda antioksidan. Antioksidan. Sebab ambil apple, kita kopek kulit dia, oxidize tu sekejap jadi buruk terus. Jadi kita kena banyak nak untuk aging proses lambat adalah kena banyakkan antioksidan. Tapi orang dulu kan pernah umur 900 tahun, apa gases dia breath kita tak tahu. Tapi kita tahu Allah alam. Jadi setakat ni rahsia kita tahu. Okey. Dalam tabel kimia tu, gas yang berwarna merah adalah neon. Adakah neon tu yang akan orang Islam sedut dan akan mengurangkan oksigen kita dan akhirnya kita meninggal? Wallahu alam. Saya kaji hadis dan juga apa-apa yang akan berlaku di sudut sains juga tau. Jadi yang merah setakat ni neon, ataupun mungkin ada gas yang lain yang berwarna ni kan, yang kita Islam akan drop kita punya oksigen dan kita meninggal. Wallahu alam. Jadi maknanya benda-benda gases. Jadi bila bicara gases, macam contoh kan, tuan-tuan, ni iklan sikit sebelum kita habis kan. Oksigen kita sedut ni dan nitrogen, kalau dia tinggi, kita boleh jadi simptom. Contoh oksigen toxicity. Jadi kalau menyelam kan, kalau oksigen tu tinggi, dia oksigen toxicity. Oksigen toxicity, simptom yang paling agresif adalah combustion. Combustion sawan. Combustion. Ada satu side lagi adalah nitrogen narcosis. Narkosis ni jadi kita mamai macam mamai dan kita berhalusinasi. Okey. Saya tengok ketika orang kena rasuk, dua simptom ni ada. Sama ada dia kena rasuk dengan combustion ataupun lepas tu saya bincang dengan pengamal perubatan Islam,
Kalau orang yang dia macam mama saya kata bagi oksigen yang maknanya udara biasa ni. Kan? Dan setakat ni okey. Kalau orang yang memang conversion, maksudnya maknanya conversion tu bagi air biasa. Kalau orang yang mama itu bagi fully oksigen. Ada setengah pengamal perbuatan Islam memang guna dan nampak okey. Sebab kan antara dalam Quran sebut jin tu dicipta dari maknanya percikan api kan. Percikan api, apa yang percik api? Api tu je. Bukan gases tu. Itu antara pembahasan-pembahasan yang saya kaji di sains dan apa yang berlaku lah. Itu kuliah dia 2 jam. Kan? Okay. Saya bincang sampai apa tahu, tuan-tuan silan. Kita kaji, kita diver kaji gases kan. Okay. Kita 21% oksigen. Kalau drop oksigen dalam dunia ni drop sampai 16% kita mati. 16%, 10% kita mati. Kecuali kita badan kita jadi kecil. Kan? Okey. Zaman dulu ada dinosaur besar-besar, dinosaur tu mati sebab apa? Ada yang kata meteor. Kalau meteor satu dunia takkan meninggal. Hancurlah dunia kita. Antara satu pendapat adalah oksigen drop. Dulu oksigen kita pernah 40%. Lebih daripada itu. Sebab itu binatang besar boleh hidup. Dan sebab itu Adam mula-mula besar. Rupanya dia drop tinggal 21%. Kalau anda kata terus drop, kita punya badan akan makin kecil atau manusia takkan wujud. Ataupun mungkin dia akan naik balik. Bukti dia apa? Kenapa binatang besar besok akan keluar balik semula? Dajjal besar keluar balik. Ya'juj dan Ma'juj. Apakah kadar oksigen tu makin naik balik? Wallahualam, minta saintis kajilah. Kan? Jadi oksigen ni boleh naik dengan 2 sebab. Sama ada memang kadar oksigen naik atau pressure dekat dunia ni meningkat. Kita ni dipanggil satu pressure, dia panggil satu bar lah istilah dia. Satu bar ni. Kalau turun 10 meter jadi 2 bar. Maknanya sedut dekat 10 meter kita jadi 2 kali ganda oksigen kita. Kalau dia kata kat atas kita ni pressure naik, tekanan naik, dia akan jadi kalau 21% jadi 42% lah. Barulah patutlah binatang besar-besar akan boleh tiba-tiba keluar akhir zaman besok. Itu sedikit pembahasan sains mengenai gas oksigen. Balik pada tadi, angin merah akan mati kan, cuma setakat ni saya jumpa neon je. Saya tak jumpa gases lain yang ada warna lah. Jadi kalau tuan-tuan ada, jom kita bincang, kita boleh buat forum khas gases dan juga akhir zaman. Allahuakbar. Okey, saya tahu tuan-tuan banyak soalan. Terima kasih banyak datang. Saya jarang ikhlas saya jumpa dalam kuliah orang lelaki lebih kurang sama dengan orang perempuan. Jarang saya jumpa. Okey. Saya tanya saja. Saya bukan bodek Datuk Seri sebab jemput saya bukan. Tapi ikhlas saya kata. Jarang sangat tau. Orang lelaki lebih kurang perempuan sama. Kan? Jadi tahniah penganjur, tahniah AJK Masjid, tahniah kepada semua yang datang. Terima kasih kerana maknanya yang tahniah kepada yang bantu masjid untuk menjayakan program pada hari ini dan juga yang merakamkan online untuk mewawarkan. Saya doakan siapa-siapa juga yang menjayakan, Allah beri kebaikan, kesihatan, dimudahkan segala urusan dan kita semua yang datang Allah beri kebaikan juga insya-Allah. Sekian apa maaf daripada saya, jumpa di kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.